Tiba-tiba mak tu boleh angkat dinding rumah yang besar berat tu, mak dia boleh angkat. Namanya ma'unah. Ma'unah ni apa? Ma'unah ni pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang yang beriman. Walaupun dia tak adalah soleh sangat, tapi pada waktu tu mungkin dia punya doa dia kuat kepada Allah Taala ataupun pengharapan dia sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berikan dia perkara luar biasa berlaku kepada dia. Itu dia panggil ma'unah. Contoh ma'unah, seorang mak, anak dia terhempak apa-apa batu besar ke atau rumah tanah runtuh, wal'iyadzubillah, tanah runtuh kat atas rumah dia. Jadi anak baby dia tu tersangkut. Tiba-tiba mak tu boleh angkat dinding rumah yang besar berat tu, mak dia boleh angkat. Tapi sekali itu je lah kan, sekali itu mak tu dengan azam dia, dengan doa dia, pengharapan dia kepada Allah, dia boleh angkat. Itu dia panggil ma'unah, istilah dia dipanggil ma'unah. Luar biasa. Dia tak kawal juga, dia tak kawal, dia tak perasan, tapi sebab pengharapan dia tinggi, dan dia bukan orang soleh yang kata bertakwa tinggi, alim ulama, tidak. Tapi sebab dia ada keimanan kepada Allah SWT, kadang-kadang Allah SWT boleh berikan kepada seseorang tu, dia panggil ma'unah. Jadi inilah perkara-perkara pelik dan ajaib yang boleh berlaku kepada manusia.